Bismillahirrahmanirrahim guys. Saya dekat hotel Pacific Regency. Nama hotel pun dah terlupa. Okay, Pacific Regency. InsyaAllah kejap lagi kita nak check out dah. Okay, just a short information kepada mereka-mereka yang ingin sambung buat PhD ataupun mereka yang masih lagi skeptical kenapa perlu buat PhD. It is all about yourself. Kenapa anda nak buat PhD? Kerana anda nakkan satu matlamat dalam hidup, kerjaya, ataupun nak naik pangkat, ataupun nak naik gaji, nak naik jawatan dan sebagainya. Okay. Kalau you cakap, oh hanya orang-orang yang bijak pandai saja yang buat PhD, bagi saya itu adalah satu kesilapan. Okay. Skeptical orang memandang kalau orang yang buat PhD ni orang yang bijak saja. For me, semua orang bijak. Semua orang ada kepandaian mereka tersendiri. Kalau you nak buat PhD, it is about your determination. It is about your commitment, time management and so on. Itu yang menjadikan, yang membezakan, ada aircraft. Itu yang membezakan anda yang proceed dengan PhD ni, dunia PhD ni, sama ada anda berjaya ataupun tidak, it is all about that. Commitment, time management, and memang anda nak untuk menyumbang kepada the world of knowledge. Dan kalau katakan anda merendah-rendahkan orang, ini orang-orang yang tak buat PhD ni tak berapa nak, macam gitulah kan. Itu juga satu skeptical pandangan ataupun persepsi yang sangat-sangat salah. You will take about 4 years, paling kurang. Ada yang buat 3 tahun, ada yang buat 4 tahun, ada yang sampai 10 tahun baru habis. And it is up to you. Sebab dalam buat PhD ni, anda yang kontrol masa, bukannya orang lain, bukannya your supervisor. Supervisor you akan tunggu anda untuk datang. Alright, so insyaAllah kepada mereka-mereka yang nak buat PhD, I wish you all good luck. InsyaAllah anda boleh berjaya. Assalamualaikum.